Yahudi tanya lagi kepada Saidina Ali, ceritakan kepada kami tentang kuburan yang berjalan dengan penghuninya. Jawab Saidina Ali, yang engkau tanya itu ialah Yunus bin Matta. Nabi Yunus masa dia berdakwah kepada kaum dia di Nainawa, kaum dia tak beriman kepada Nabi Yunus. Apabila kaum dia tak beriman kepada Nabi Yunus ni minta azab Allah turunkan kepada kaum dia. Tapi azab Allah tak turun. Maka Nabi Yunus membawa diri untuk menaiki kapal dan berlaku ribut semua. Diundilah Nabi Yunus 3 kali. Nama Nabi Yunus dipetik, maka Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Bila Nabi Yunus dilemparkan ke laut, datanglah ikan yang sangat besar. Ikan Nun ni menelan Nabi Yunus ni. Maka duduklah di dalam perut ikan Nun ni selama 40 hari 40 malam berjalan di 7 lautan ni. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu sekiranya Yunus ini bukan di kalangan orang yang banyak berzikir, maka dia akan kekal di dalam perut ikan ini sehinggalah hari kiamat. Yahudi itu tanya lagi kepada Saidina Ali. Dia cakap, ceritakan tentang makhluk Allah yang memberi nasihat kepada kaum dia. Tapi bukan dari kalangan manusia dan bukan pula dari kalangan jin. Jawab Saidina Ali, semasa bala tentera Nabi Sulaiman nak lalu di lembah Sermut ni, maka berkatalah ketua kaum Sermut ni, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Kalau tak, kamu semua akan dipijak oleh tentera Nabi Sulaiman. Inilah makhluk Allah yang memberi nasihat kepada kaum dia, bukan dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Tanya lagi pendeta Yahudi kepada Saidina Ali, terangkan tentang 5 makhluk Allah yang berjalan di atas muka bumi ni, tapi bukan daripada induk dia, bukan daripada mak dia. Jawab Saidina Ali, yang pertama, Nabi Adam AS. Yang kedua, Siti Hawa. Yang ketiga, unta Nabi Saleh. Dan yang keempat, kambing yang ditukarkan dengan Nabi Ismail. Dan yang kelima, ular Nabi Musa. Dan berimanlah 2 daripada 3 pendeta Yahudi ini. Maka pendeta Yahudi yang tak beriman lagi cakap dekat Saidina Ali, wahai Ali, 2 kawan aku dah beriman. Tapi aku tak puas hati lagi. Kalau kau boleh jawab soalan terakhir aku ni, aku akan beriman kepada agama Islam ni. Saidina Ali cakap, okey, tanyalah apa yang kau nak tanya. Dia pun tanya dekat Saidina Ali, ceritakan kepada aku tentang 7 pemuda yang Allah tidurkan selama 309 tahun ni kepada aku. Jawab Saidina Ali, okey, aku akan cerita tentang 7 pemuda ni mengikut Al-Quran. Kata Yahudi tu, kalau mengikut Al-Quran, aku dah dengar. Aku nak engkau ceritakan secara detail